Bayangkan jika kamu terlalu tinggi hingga tiada satu pun permainan selesai untung. Inilah kisah seekor Java kucing yang tinggi, tetapi hatinya sering terluka. Moga berkibar saya semerak. Nambah seri si tuan puteri. Hana jati hipopera. Kirangas amas kemana nama diberi. Hai kawan-kawan dan para hakim yang dihormati. Saya Kiran Rash, anak lelaki Ramesh Kumar, berusia 11 tahun dan belajar di SJK Siukai. Kos sekolah HLA ABC 2136. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Kenapa? Kerana saya ingin menyelamatkan nyawa pesakit. Untuk menjadi seorang doktor, saya rajin membaca buku-buku ilmiah dan saintifik. Oleh sebab itu, saya digelar oleh ulat buku dalam kalangan rakan-rakan saya dan saya berasa senang dengan gelar itu. Pada pagi ini, saya amat teruja untuk membicarakan sebuah buku cerita yang menyentuh hati saya, iaitu Java yang Tinggi. Buku cerita daripada siri Haiwan Teladan ini diterbitkan oleh penerbitan Zafan pada 2018 dan ditulis oleh Mansur bin Man. Seorang penulis buku kanak-kanak yang memang aktif menghasilkan karya berunsur nilai moral untuk kanak-kanak. Tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke dunia siri Haiwan Teladan ini. Pada satu ketika, hiduplah seekor Java kucing yang periang. Dia mempunyai leher sangat panjang dan kaki yang tinggi menjulang. Satu hari, Java sangat sibuk bersiap-siap kerana hari itu hari pertamanya ke sekolah. Java berasa gembira dengan sangkaannya dapat belajar dan bermain dengan teman-teman baru. Namun, kegembiraannya tidak bertahan lama. Semasa waktu rehat, mereka bermain sembunyi-sembunyi. Apabila tiba giliran zirafah yang menjadi pencari, dengan leher sangat panjang, semua teman cepat ditemui. Tidak salah bermain dengan kamu, si Zirafah, kata monyet. Semua haiwan pun mencuba bermain berlari. Dah tentulah Zirafah yang menang. Bukan sekali saja, 2 kali, tetapi setiap kali. Tidak salah bermain dengan kamu, si Zirafah, kata anak dengan wajah masam. Lalu mereka mencuba buaya. Tidak sesuai. Mereka mencuba jongkak-jongkek. Tidak sesuai lagi. Nampaknya apa saja permainan tidak sesuai untuk Zafar. Maka Zafar ditinggalkan. Hatinya hancur. Mama, kenapa leher dan kaki kita panjang seperti ini? Teman-teman tidak menyukainya. Begitu juga saya, kata Zafar kepada mamanya di rumah. Mama tersenyum dan berkata, pada satu hari nanti, kamu pasti akan menyukainya. Dan hari itu pun tiba. Kebakaran! Semua haiwan berteriak-teriak ketakutan. Air diangkut, tangga diguna, hos dicuba. Namun semuanya gagal. Tiba-tiba beruang kata, mungkin kamu dapat membantu Zafar? Tanpa membuang masa, Zafar mengambil baldi air dengan leher dan kakinya panjang. Dia menyerang terus ke api itu. Sekali, 2 kali. Akhirnya, api berjaya dipadamkan. Semua haiwan bersorak. Yeay! Terima kasih si Zafar. Zafar tersenyum gembira. Sejak hari itu, Zafar tidak lagi disisihkan. Malah, leher dan kakinya panjang digunakan sebagai pengantar bola keranjang, pengambil layang-layang yang tersangkut di pokok dan membantu teman-teman memerlukan. Pengajaran cerita ini jelas. Setiap ciptaan Tuhan mempunyai tujuan yang istimewa. Kita tidak perlu berasa malu walaupun kita berbeza daripada orang lain. Kerana perbezaan itulah kelebihan kita. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya hari ini. Semoga cerita ini meninggalkan sedikit inspirasi dalam hati kalian semua ya. Sekian, terima kasih.